Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel aku, Niche Judge. Hari ni kita akan pergi ke bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh. Kita ada apa? Kita ada event lah. Kita pergi event lah. Tapi sajalah nak pergi usah-usah tengok apa yang mantap, yang ada makan-makan sikit. So kita nak try tengok lah apa yang ada. Bini aku tak siap lagi. Aku dah duduk dalam kereta ni 20 minit. So sekarang kita dah sampai di bulatan Meru. Bulatan Sultan Azlan Shah. Memang ramai kalau tengok sekarang sebab kita ada artis-artis daripada Malaysia. Kan? Putra Band Malaysia ke? Apa? Putra Band. Putra Band Malaysia. Okay, jadi marilah kita bersama-sama melihat apa yang ada. Apa nama ni? Apa nama event ni? Event tak ingat. Yang penting event. Kita akan tengok apakah yang ada di event ni sebab dia jemput artis Dia jemput artis yang padu-padu. So ni mesti event yang terkenal, kan? Betul? Okay, jadi kita akan tengoklah. Okay, let's go. Nyam. Okay. Kita akan pergi ke gerbang dia. Gerbang event. Okay, depan tu kita tengok ada makan-makan. Sini apa yang? Tu ada go-kart kan? Go-kart. Ni ada go-kart. Tu nama dia go-kart. Go-kart. So, kita akan tengok lah apa yang ada. Okay, ni makanan-makanan. Ni tempat orang makan. Tempat lalu, tepi. Kak. Okay, jalan. Okay. Go. Okay, sudah sampai di hadapan. Ni ada kereta, ada so kita ada train. Ni nama dia. Ni yang nama dia yang Wonderfest. Wonderfest. Let's go. Wonderpad kan. Ada, tak tahu, Labubu kot. Ada lagi sana. Kita ada mainan. Kita ada belon. Nak makan ke? Lagi kita cari makan. Ada air. Ada apa dah, tak tahu. Sangat menarik. Ada kelapak. Tahu apa yang kelapak? Kita tak panggil anyok. Kita ada wrong way. Belum berapa dah lelong. Okay, RM12. Mantap. Habis pilih. Nak ayam fish meatball ke? Boleh? Bang, nak spaghetti merah ni dengan meatball. Okay, scan please, scan. Tolong scan. Cash. So, kita beli western food. Spaghetti meatball 15. Sebelah laksa. Oi nah. Mana boleh. Okay, second kita akan memilih shawarma. Okay, kita akan ambil shawarma daging lah. Shawarma daging tu tak? Yang tu apa? Campur tak? Let's go. Mungkin itu panaskan. Okay. Dibaca-baca. Okay. Wow. Macam biasa please. Macam biasa. Apa nama ni? Shawarma Malaya.
First grill shawarma in Malaysia. Ingat biasa-biasa ke? Ha? Okay. Ini bank bergerak. Oi, let's go. Oi, banyak duit. Oi. Tarik 50. Tarik 50. So kita dah beli 2 makanan. Satu dia, satu aku. So kita akan mencari minuman semestinya. Oi. Ada air coklat. Nak air apa ni? Tengok dulu, okey. Tengok dulu air apa yang kita agak-agak sedap, agak-agak mantap. Okey. Kita jumpa ayat kelapa coconut shake, tapi tak tahu tak nampak pula coconut shake. Okey. Oh, let's go. So mungkin kita akan cari satu lagi air. Tapi tak tahu nak air apa. Dia jadi pening. Banyak sangat air. Okey. Kita akan tengoklah air apa lagi. Okey. Bawa ah? 7 bang. RM7. RM7 please. Panas. Bank panas. Oh Allah. Tak apa. Bank panas. Okey, terima kasih dah. Oh, panas bang. Let's go, kita tengok apa lagi yang kita nak beli. Oh. Tak nampak. Oh, lupa pendek. Ha? Kita baru nak tengok konsert. Sekali konsert dah habis kan? Tengok. Tapi itu pun tak nampak ke ada kemah. Ha? Yang penting makan. Yes. Kita ada apa ni? Kita ada spaghetti dengan shawarma. Yang kita ada ayam kelapa. Okey. Boleh. Suapan pertama. Oh, okey. Oh, lagi. Kita makan dulu, kita bagi rating, okey? Rasa apa? RM15 tak rasa apa. Masalahnya dengar ke? Tak tahu. Dengar ke tak? Tak tahu dah. Mic habis jual kalau tak boleh pakai. Daripada tadi muka tak nampak muka. Daripada tadi happy tak tahu nampak. Dengar ke tak? Daripada kita kena beli mic. Suapan pertama. So event kita dah habis. Tapi hujan. So kita kena bergerak. Dia hujan sekejap je. Lepas tu kita tak payah tadi nak rushing sangat. Tak masalah dia macam mau lepas terus. Dia mau lebat terus. Tapi dia tak jadi. Ya, sebahasa sabar aku improve guys. Let's go. Ha, cakap kuat sikit. Kita tak ada mic. Hari tu jual. Kita tak payah jual minggu. Oh, nak tahu. Kita tak tahu masa depan. Beli balik. Okay. Nanti boleh guna satu tak? Okay. So hari ni macam mana? Kita punya event. Baik, cik Nancy. Okay, macam mana? Macam mana? So far makanan dia tadi macam mana? Makanan kenyang. Makanan kenyang. Okay, jadi Tapi tak sedap.
Okay, kita rating spaghetti dulu. Spaghetti Western. So Western tu, sorry guys, hujan. So spek pun basah. Okay, Western berapa? 6 per 10. 6 per 10. Saya bagi 4 per 10. Oh tak sedap gila Western tu. Spaghetti dia tak rasa apa. Mak aku buat sedap lagi. Saya buat sedap lagi. Tu untuk shawarma. Shawarma tak boleh ada roti dia tu. Dia tak makan roti sangat. Tapi bagi aku shawarma tu 7 per 10 lah. Dia tak sedap sangat. Dia okey lah, boleh makan. Hari tu yang roti dia tu lembut, yang ni keras. Hari tu makan kat event lain roti lembut. Ni keras sikit lah roti dia. And dia air kelapa? Air kelapa okey. Air kelapa okey, yes. Dia taklah okey tapi 8 per 10 lah. Okey lah. Okey, hujan dah kembali. Let's go. Habis macam lebat je. Lebat. Nanti nak light nanti. Set hujan. Okay guys, kami salah kira ya. Kami ingatkan apa tadi? Ingatkan tak lebat. Gelap lah. Okay, kami ingatkan tak lebat. Ingatkan dia hujan. Tadi hujan tapi dia stop. So kami buat video jap tadi, tangkap gambar sat. Gambar macam ni. Tangkap gambar sat. Sikit mata. Tiba-tiba hujan lebat terus weh. Tengok. Tengok ni. Basah. Lepas tu dia pijak air pula. Dah cakap dah ada air, dia pijak juga. Tak tahu apa. Tak, masalahnya cakap air tu satu langkah baru lagi. Ya tu. Mana sempat semua hilang. Dia terus macam tu. So, itu je lah video kita pada hari ni. Effort tak buat video untuk apa ni. Okay yang berapa like yang nak buat tak mereka bagi? Cakap je berapa? 20 like, okay. Untuk apa semua, kami berdua dah pun berusaha saya upaya untuk buat video untuk apa? Untuk apa tengok. Jadi pastikan hampa like, subscribe, dapatkan kami sekurang-kurangnya 20 like, okay? Kalau hampa dapatkan kami 20 like, kami akan buat lagi video macam ni. Weh, berwak weh, spek aku. Assalamualaikum dan Allah ni aku. Waalaikumsalam. Bukan. Bye-bye. Guys, 20 like. Mana macam nak end? Basah.